Sabailah Werina Welter. Werina Welter. Catatannya di semifinal 3, 12.72. Jadi dari Singapura, Megan Ann. Dia juga antara pemain muda yang beraksi di National School Speed Division pada 3 tahun lalu. Dari Johor, Nabila Natasha. Season best 12.52 saat di USM di Penang. Pemenang pingat emas di kejuaraan terbuka Thailand di Pathum Thani pada tahun lalu, Aisyah Rofina. Dia mencatatkan 12.28 yang terbaik di separuh akhir. Tahun lalu beliau mendapatkan 11.90. Lee Mei Yen dari Selangor. Beliau akan berada di lorong yang ke-6. Dan 12.66 saat. University Fatin Iliana. Season best 12.23 saat. Dan sebentar tadi di separuh akhir 12.39 saat. Dari Terengganu, olahragawati MSSM bawa 8 pingat emas dalam kejuaraan tersebut. Izzatul Musfirah 12.36 di separuh akhir. Jadi terus saja dimulakan 100 meter akhir wanita. Perhatikan kepada Izzatul Musfirah dan juga Aisyah Rofina. Dua-duanya bersaingan cukup hebat. Oh, kita memerlukan pengesahannya. Kedua-dua mereka berada di bahagian depan. Aisyah Rofina dan juga Izzatul Musfirah. Ya, kedua-dua mereka juga memikirkan siapa yang mendapatkannya terlebih dahulu. Tetapi satu perlumbaan yang cukup menakjubkan. Dari awal hingga ke akhirnya. Dengan Izzatul Musfirah